Pernah tak korang bermimpi ada satu SOP yang buatkan trading korang tu mudah? Maksudnya, korang hanya perlu fokus on this SOP untuk korang entry, tak complicated, at the end, hit TP yang korang target. And the conclusion is, this SOP memudahkan trading korang dan korang akan nampak progression slow and steady. So, tak perlu complicated. Trust this SOP and let's go. Kita learn sampai korang nampak trading korang tu menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back kepada kita punya latest video education dalam YouTube channel UOT. So, kepada siapa yang belum subscribe, make sure korang tekan button subscribe kat atas. And siapa yang dah subscribe, thank you very much. Kita dah almost hit rasanya almost 7,000 subscribers now. So thank you very much guys kerana supporting UOT daripada dulu sampai sekarang. And kita masih road to 10,000 subscribers dekat YouTube channel kita. So make sure korang tekan button subscribe and korang hit the bell button sebelum korang terlepas semua latest video education update dekat kita punya YouTube channel. So as a video kali ni, kita nak share kat korang Monza share kat korang our SOP yang bagi Monza. Benda ni kita dah start daripada 2022, di mana kalau ikutkan UOT ni start naik dekat TikTok bila kita perkenalkan ilmu kotak Picasso. Ilmu kotak Picasso ni adalah satu ilmu yang memang khas untuk fokus newbie ni boleh nampak progression dalam trading dengan gunakan SOP yang konsisten, iaitu SOP yang basic sangat, which is benda yang simple sangat. Monza tak tahu nak describe macam mana, tapi memang diorang ni guna, diorang kata thank you sebab bagi SOP yang simple tapi nampak result tu. Faham tak? Bila kita tengok ramai yang dalam dunia trading ni, dia ada yang pakai indikator, dia ada yang pakai chart pelik-pelik lah, ada cacing, ada bola-bola, ada pakai bookmap semata-mata nak tengok trade. Okay, itu semua bukan kita kata tak bagus, itu adalah confluence. Faham tak? Itu bukan base structure korang dalam trading. Dalam korang punya nak level masak, korang nak power masak sekalipun, korang punya cara nak masak tu yang base. Faham tak? Confluence, bola, cacing, itu semua sos-sos penambah perasa saja. Faham tak? Kalau korang letak ni sikit seasoning ke, dia memanglah rasa sedap sikit kalau korang pandai guna. Itu cerita dia. Kalau korang tak pandai guna, dia tetap masin, dia tetap pahit, dia tetap terlebih gula lah, itu inilah. So kita tak nak level macam tu. Kita nak back to basic. Korang kena belajar balik masak daripada basic supaya asas korang tu padu, asas korang tu betul. Baru korang nak tambah seasoning ke apa-apa sekalipun, boleh, tak ada masalah. So let's go, kita belajar dalam chart. Tak kisah korang pakai teknik apa sekalipun sebelum ni, korang kena tahu cara korang nak trade dan cara korang nak masuk market ni. Selalunya korang hanya perlu masuk market. Monza ni banyak kali dah ulang benda ni tau. Kita hanya fokus on breakout. Breakout ni memang semua orang kata basic, tapi percayalah, benda ni lah yang bagi konsisten. Selalunya orang yang tak konsisten sebab dia tak masuk setup ni. Faham tak? Dia masuk setup macam mana? Dia masuk sebelum dia sampai zone. Contoh, kita punya breakout kotak Picasso ni, kita ada dua zone. Satu zone atas, satu zone bawah. Dan kita ada satu lagi kotak engulfing kita tanda. Okay, selalunya orang yang MC disebabkan apa tau? Dia masuk dekat bawah ni, dia tak masuk dalam zone atas ni, dia tak masuk dalam zone atas ni. So bila dia masuk dekat zone bawah, benda yang belum lagi sampai zone tapi dia dah masuk, itulah contoh-contoh punca dia MC. Okay? Sebab SOP ni memang kita ajar untuk korang fokus on this breakout level. Maksudnya bila dia masuk betul-betul ke dalam zone, baru korang start trade, baru korang start entry. Kita tak nak entry sebelum masuk zone, tapi kita akan entry sewaktu dia masuk zone. So dalam UOT punya VIP, kita dah ajarkan dah apa nak buat bila masuk zone A ataupun apa nak buat bila masuk zone B. So sebagai contoh, korang dah kena tahu dalam VIP ni kita dah ajar berapa persenkah money management yang korang perlu entry dekat sini dan berapa persenkah money management yang korang perlu layer dekat zone bawah sebagai tanda selamat. Sebab kita ada dua zone dalam SOP kotak Picasso. So the first thing, if korang entry dekat bawah, korang kena tahu target take profit korang. Selalunya bila kita entry dekat kita punya level kotak Picasso, kita akan aim for beginner. Selalu Monza kata at least korang kena aim wajib 50 pip. Sebab apa 50 pip? Sebab trade
kotak Picasso ni, kita kena tahu time frame yang kita guna adalah only on H1 ataupun H4. Maksudnya apa? Maksudnya time frame yang kita guna ni adalah time frame yang besar, time frame yang quality. Kita nak fokus time frame yang quality sebab kita nak reward yang quality. So, janganlah ada lagi soalan-soalan tentang boleh tak saya nak pakai kotak Picasso ni dekat M15? Boleh tak saya nak pakai kotak Picasso ni dekat M1? So, sekali lagi saya menjawab, tidak boleh. Sebab janganlah menjatuhkan maruah kotak Picasso kita ni. Kita dah aim untuk kita dapat big reward, tiba-tiba dia guna di M1 ataupun M5, tiba-tiba dapat reward 10 pip. Sudah. Lepas tu dia kata, kotak Picasso ni tak jadi pun 50 pip. Mana tak jadinya? Kita nak guna di H1 atau H4 saja, tapi dia memandai-bandai guna di M1 ataupun M5. So benda tu salah. Salah cara, salah lah reward korang. So make sure korang tanda betul-betul kotak Picasso ni adalah breakout system, dan yang paling penting daripada segi time frame. And korang punya reward yang pertama, korang aim first 50 pips. So level kedua barulah korang boleh aim 100 pips. Sebab reward kotak Picasso ni maksimum pun kita tak aim terlalu macam 10,000 pips pun. Kita bukan swinger, kita adalah intraday trader. So dalam satu hari tu kita expectkan maksimum reward ni bawah daripada 250 pips. 250 pips ni as kita punya intraday punya quality reward. Kejap. Kalau korang nak access segala recording class dan recording webinar yang Moza buat, korang boleh join membership as a super student dalam University of Trade untuk korang access dan belajar semua SOP-SOP yang Moza dah buat dalam kelas. Which is korang akan belajar full education lengkap, SOP tentang precise, SOP tentang confirmation, SOP tentang money management. Semua dah diajar dan dah di-record. Join membership super student UOT sekarang dan belajar A sampai Z. Kotak Picasso ni sangat-sangat mudah untuk korang repeat. Sebab apa sangat-sangat mudah untuk korang repeat? Sebab kita hanya buat benda yang sama. Ibaratkan kalau korang nak masuk market ni, korang hanya trade benda yang sama. Korang faham tak? Contoh kalau korang tengok dekat market sekarang ni, korang nampak satu trending menurun. Bila menurun, apa yang korang kena buat? Korang kena carilah breakout sistem yang kita ajar tadi. Contoh, bentuk-bentuk macam ni. Nampak tak? Bentuk breakout ni. Breakout of selling kat sini. Bila ada breakout of selling, korang cepat-cepatlah tanda kotak Picasso. Satu level of resistance, satu lagi level of support. Nampak tak? Bila ada dua zone, baru korang tak terlepas korang punya entry. Sebab kalau korang hanya entry, korang hanya tanda macamnya orang lain aja, dia hanya tanda dekat level of resistance. Setup ni orang lain kita dah profit dah. Orang lain tak masuk entry setup ni. Faham tak? So itu adalah kebaikan kotak Picasso. So bila korang ada dua zone, insya-Allah korang takkan terlepas untuk entry. Tapi janji korang entry hanya dalam zone. So ni contoh, bila korang dah nampak satu trending selling start turun, korang bolehlah cari semua breakout pattern macam yang Moza ajar tadi. Contoh kita punya nak sell ni, kita hanya cari breakout system macam ni. Nampak tak? So benda yang sama, kalau korang dah entry, macam yang Moza kata, TP untuk kotak Picasso ni janganlah ambil yang kecil. Kita kena aim for besar. At least, nampak tak? Minimum level 1 newbie korang target 50 pip. Tapi average korang boleh try to aim for 100 pip. Sebab 100 pip ni kita bukan nak dapat di M1 ataupun setup M5. Kita guna di H4 ataupun H1 punya structure. So insyaAllah boleh sangat untuk dapat 100 pip. Asalkan korang punya SOP tu betul, asalkan korang punya structure tu betul. So ni adalah contoh satu setup yang mengikut trend dan mengikut SOP quality kita, iaitu SOP kotak Picasso. So sharp entry dekat sini, zero float, tak ada floating, tak ada apa, just entry. And then 2 batang, 2 jam je korang dah boleh dapat 100 pip. And then kalau korang nak sell lagi, korang kena cari lagi satu resistance yang breakout support macam yang saya ajar tadi. Contoh kat mana lagi? Korang boleh nampak sini ada support level yang telah dipecahkan oleh kita punya this level of resistance. Bila this level of resistance pecah support, tu contoh dia. And then korang kena tanda satu lagi, jangan lupa kita punya kotak engulfing. Ni adalah kotak Picasso yang kedua. First kotak Picasso adalah yang color purple ni. And then kita entry, kita dah hit lebih kurang 100 pip. And then this one adalah second kotak Picasso yang color hijau ni. And kita entry, korang tengok betul-betul, kita mengambil masa berapa lama kita nak hit 100 pip. Dapat tak? Nampak tak? Lebih kurang kalau sampai lowest shadow ni, kita dah hit lebih kurang 165 pips. Tapi hanya mengambil masa lebih kurang 2 to 3 jam saja korang nak buat 165 pips. So entry dekat level of yang pertama lagi, and then kita hit dekat lower support ni 165 pips. So hit our main target lagi dan lagi. Tadi 100 pip, and now dia bagi lebih lagi 165 pip. Then samalah lagi, bila korang nampak lagi bentuk ni, janji korang kena tahu trend.
Bila korang tahu trend tu sedang menurun, korang nampak ni, trend sedang menurun, korang cari bentuk ni, kotak Picasso kita. So contoh banyak lagi, korang buka line chart, nampak tak? This one, kotak Picasso lagi. Maksudnya ada breakout lagi dan lagi. Bila ada breakout, itulah tempat yang kita nak tanda SOP kotak Picasso kita. Tu dia. So maksudnya kita tanda kawasan support dan kita tanda kawasan resistance. Bila kita tanda kawasan resistance dan kawasan support, yang paling penting korang kena tanda SOP kotak engulfing sekali. Engulfing ni untuk apa? Ramai yang tanya. Untuk yang tanya, maaf, ini adalah khas SOP secret untuk VIP channel UOT. Sebenarnya benda ni adalah benda yang terpenting supaya mengajar student-student VIP Monza untuk tahu apakah secret way dalam SOP kotak Picasso. Cumanya kalau korang tak tahu tak apa, at least korang dah tahu zone mana korang patut entry tu pun dah cukup. Dan paling penting korang kena tahu korang punya entry level dan reward yang korang nak ambil. Okey, contoh dekat sini, kalau kita entry dekat level of resistance sekalipun, kita dapat zero float juga. Yang ni pun saya tak floating mana pun. Lebih kurang maybe 5 jam kot. Tapi penantian yang berbaloi. Korang nampak tak? Lebih kurang 5 jam korang entry, tapi reward tu lagi besar daripada sebelum. Kita dah dapat lebih kurang 200 pip dekat sini. So yang paling penting dalam kotak Picasso ni, korang kena tahu trend dan korang kena tahu bentuk yang korang nak masuk tu, yang related dengan trend tadi. And then cari reward yang besar. Maksudnya at least minimum 50 pip. Itu minimum tau. Tapi average kita nak 100 ke 150 pip. Baru korang boleh dapat progression trading korang. 3 Mei ini Moza akan berada di Kuala Lumpur untuk buat satu grand face-to-face coaching. Dalam face-to-face coaching, korang akan diajar ilmu yang Moza tak share dalam webinar online. Ilmu-ilmu seperti precise, confirmation, second entry, semua akan diajar secara detail. Book seat face-to-face coaching sekarang. Jumpa anda 3 Mei ini di Kuala Lumpur. So benda ni kalau korang nak tahu, trading ni hanya repeat benda yang sama saja. Maksudnya student VIP Monza, maybe korang rasa ini reality diorang maybe boring guys. Sebab apa boring? Sebab asyik-asyik repeat benda yang sama untuk tengok konsisten. Korang faham tak? Konsisten tu memang sangat-sangat boring. Sebab just a result yang sama, nampaklah grow tu. Adalah mungkin lah satu hari tu maybe ada SL. Tak apa, SL satu kali satu hari, ataupun lagi 2 minggu baru SL. Tapi yang paling kita boleh kata adalah mungkin diorang bosan. Sebab diorang nampak asyik-asyik konsisten benda yang sama. Contoh kalau korang tengok, setup A kita profit 100 pip, setup B kita profit 165 pip, setup C kita profit lagi besar 200 pip. So yang bezanya mungkin profit je lah daripada segi profit. So dalam VIP channel mungkin korang rasa akan bosan kalau korang masuk. Tapi terus terang kalau tanya Moza, benda yang sama kita dah buat untuk kita cari setup yang quality dan kita keep on grow dan konsisten benda yang kita masuk. So kepada siapa yang tak join lagi VIP UOT channel, korang pun boleh live trade sekali dengan Moza. Moza pun akan live trade. Benda ni lah contoh-contoh setup yang kita guna dalam live trade. So kita akan live trade daripada Selasa, Rabu dan Khamis. Make sure korang join Golden dan High Circle VIP channel untuk korang access live trade session daripada Selasa, Rabu dan Khamis malam dengan Moza. So thank you very much untuk video kali ni. Moza harap korang benda ni berguna untuk korang, supaya korang tahu apa yang patut korang trade dan apa yang patut korang buat untuk korang nampak progression trading menggunakan kaedah ataupun SOP yang simple, tak complicated dan nampak proven result. So just repeat the same thing saja. Satu setup, satu TP, satu entry. InsyaAllah korang ubah korang punya sistem dan SOP korang trade, korang ubah korang punya result trading korang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.